Hai, Assalamualaikum. Seperti yang saya janjikan, hari ini saya nak buat kelas khas untuk kes-kes curang. So, uh, this is from the perspective of psychology bukan gosip tau. Okay, ini from perspective of psychology. So, you all, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. So, I tunggu ramai orang masuk dulu. Baru I akan explain lah. Alright, why it happened, kenapa it happened. Okay, so saya, Zalika dah masuk. Hi Zalika, boleh tak? Can you help me? I'm not going to answer any question before I end this session. Nanti after I end this session, baru I akan jawab soalan. So mana-mana nanti kan masih biasalah kan, masa I bercakap nanti kan ada orang tanya soalan kan. Kadang-kadang yang dia tanya tu, I belum sampai part tu pun lagi, part yang I nak explain. So, please someone boleh tak jadi I punya moderator, yang bagi tahulah yang I hello yang I tak boleh nak jawab dulu soalan. Okay, right. Thank you. Siapa yang belum follow saya, please follow saya dulu. Today session sampai jam berapa? I expect like 1 hour lah. 1 hour. So 1 hour and then akan ada Q&A lah. Okay, ada Q&A. Alright. So, nanti part suku saya start. Okay, part suku saya start cerita. Topik hari ni pasal curang, betul? Okay, sebab ramai orang tanya saya soalan macam mana nak buat lepas orang curang, kenapa curang, apa tu curang. Hari ni kita buat semua pasal tu. Okay, but this is from perspective of psychology. You all janganlah expect macam, you know, like gender script here. I'm not here to focus on gender here. I'm talking about infidelity itself. Okay, curang itu sendiri. Tak kisahlah lelaki ke perempuan. So, siapa yang nak tahu, boleh duduk join kelas hari ini. Pak Suku, I start. Alright? Any question, please, I akan explain, I akan jawab soalan at the end of the session. Sekejap, Zalika tadi kat dalam ni ke tak? Zalika, are you here? Any question, please remind them that I will answer only after the session. Okay? Don't worry, tak lama pun. Cuma I nak betulkanlah perspektif about apa itu curang. Sebab ramai orang bila mereka ada perspektif masing-masing. Betul tak? Mereka ada perspektif masing-masing. Tapi ini adalah dari perspektif psikologi. Okay? Saya sedang buat PhD in my expertise is actually, my PhD is actually about healthy relationship, and one of it is how to dealing with infidelity. Okay? Alah, cuba. Okay, Waalaikumsalam. Zalika. Zalika, tolong saya. Kalau mana-mana yang ada soalan-soalan tu, you cakap, I akan jawab at the end of the session. Okay? Okay, so any question related to curang, you sabar. Kadang-kadang ada dalam apa yang I nak explain, you dengar dulu. Okay, you dengar, you faham, you hadam. Baru kalau benda tu tak ada dalam saya punya explanation, you tanya. Okay, you tanya. No, how much? No, Juliana, this is free session today. For this class is free. Okay, I'm doing you guys, orang kata, another perspective. Okay, infidelity, how it happens, why it happens, how to dealing with it when it happens. So today we're gonna talk about it. Okay? Yes. Nak saya pin soalan boleh? Nanti jangan pin. I cuma perlukan tak perlu, I tak boleh nak menjawab soalan je. Kadang-kadang orang ni kan sis, duit atau cinta? Tu soalan ni soalan apa? Soalan trick question. Because in healthy relationship, remember, love itself not enough. Okay? Saya suka topik ni sebab saya kena cerang. Okay. Then you are my you kena join. Curang itu pilihan. Cikgu CG Shima, sit down, relax and enjoy the show. Pak Suku, I start. Okay, Pak Suku, I start. You all boleh lah tap like dulu ke, kan? Follow saya dulu ke. Saya hari ni saya nak share about
curang. Sebab hari-hari bila setiap kali saya live je mesti ada cerita pasal curang kan. Mesti tanya, Miss, macam mana Miss kalau dia curang Miss? Macam mana Miss? Macam mana Miss? Macam mana Miss? Oh, hari ni kita habiskan semua. And saya nak minta maaf, saya bukan scam. Sepatutnya weekend hari tu saya masukkan pasal avoidant tapi saya tak masukkan kan. Saya minta maaf saya try. Okay? So, ramai yang rasa macam selalu you akan rasa dengar apa? Dia curang sebab ada orang ketiga. Ataupun dia curang Miss sebab perempuan tu lagi cantik. Ataupun apa? Apa lagi? Apa lagi yang selalu you punya perspektif pasal curang ni? Apa? Gatal. Kan? Gatal tak cukup satu. Apa lagi? Cuba keluarkan sebelum saya start. Kenapa dah ada boyfriend tapi ajak kawan lelaki keluar cari baju raya? Zaihan, sit down. I will tell you why. Okay, sit down first. Okay, suka makan luar. Okay. Dah kahwin tapi kenapa dia still main dating app belakang kita? Sit down, Bella. Bella, sit down first. Okay, I akan jawab. Curang tu pilihan, kurang rasa tanggungjawab. Okay. Curang ni impact pada mangsa anda bertahun-tahun nak keraba. Betul? Okay, betul. Dia curang, dia tengok. Okay. Tunang, curang dengan ex buat rasa familiar. Okay? Nak lari daripada masalah. Okay? Alright. I love this engagement. I love this kind of engagement. Because of why? The first time your perspective is for me to break it. Okay? Ini cara sama juga kalau you pergi sesi terapi ke. Sama, kita akan buat yang sama. Kita akan dengar you punya story, kita akan dengar you punya perspektif, and this is me want to break it. So please, tell me all your perspective about curang. Okay? Kalau lelaki tinggi suara, okay, nanti itu nanti. We are focus about infidelity je hari ni. Okay? Dah 4 suku dah. Okay. Curang sebab LDR. Okay. I faham tu. Okay. So, we are starting. Sekarang aku 4 suku kan. Okay. Remember, bila saya cakap, you setuju tak kalau you punya partner curang sebab ada orang ketiga? Setuju tak? Ataupun, the second tak setuju. Okay. Alright. You setuju tak kalau sebab orang ketiga tu ada lagi kelebihan dari you? Setuju tak? Setuju? Tak setuju. Tak setuju. Lebih sikit je. I love your confidence. Lebih sikit je. Boleh jadi. Okay? Kenapa saya tanya ni adalah kerana kalau kita tengok daripada sudut research tentang curang, sebenarnya curang itu bukanlah hanya salah orang ketiga sahaja. Okay? You kena faham. Curang tu actually happen long before orang ketiga datang. Faham tak? Kebanyakan orang ingat curang tu terjadi apabila orang ketiga hadir dalam hubungan you, betul? Betul tak? Dalam you punya perspektif tadi, kebanyakan you bersetuju yang orang ketiga hadir dalam hubungan you itu curang. Betul tak? Sangat betul. Betul. Kira curang dengan niat. Betul kan? Tetapi kalau daripada sudut research psikologi, okay, curang actually start sebelum orang ketiga hadir. Did you know that? Tak tahu kan? Curang tu dah terjadi before wujudnya orang ketiga. That's why lah you tak faham kenapa dia terjadi. Tak faham kan? Tak apa. Itu baru opening, Syed Akmal. Baru opening. Okay? Okay, relax dulu. Okay. So, I tanya you. Okay, this is me want to break your perspective tau. Okay? Alright. First kali, I tanya you. Kalau partner you like foto
perempuan atau lelaki lain, adakah itu curang? You boleh buat C. Kalau cakap C je. Nak type, malas nak type kan? C je. Tak. Yes. Takut. Tak. C. It's like micro. Tak C. Okay. No. C. Ada niat. I pun suka like. Belum lagi. Tapi tu pintu kepada kecurangan. Kalau kawan, tak. No, bukan kawan. Tak. Alright. Okay. The second one is your partner texting someone else until 2 a.m. Adakah itu considered as C or no? And then dia cakap dengan you, don't worry lah, tu kawan je. Ini confirm. C. Izuna, no. Nenek dia kawan. Relax. F, yes. C. Okay, alamak C. Okay. Alright. Good. Senario yang ketiga. Your partner sharing something pada orang lain tapi bukan pada you. Adakah itu C or no? Curang atau tidak? C. Depends. C. Share apa? Share your intimate life. Share your intimate life lah. Maksudnya, mungkin kalau dia ada masalah kerja ke, dia cerita dengan orang tapi tak cerita dengan you. Dia ada masalah family, dia cerita dengan orang tapi tak cerita dengan you. Dia ada masalah kewangan, dia cerita dengan orang tapi tak cerita dengan you. Dia nak baju raya tadi, tapi dia dia tak cerita dengan you, dia nak baju raya, dia cerita dengan orang. Adakah itu C? On the way to C? Oh no, definitely C. 100% C. Okay, kenapa I bagi tahu you? I tanya dengan you all this scenario is you perasan tak? All 3 scenario adalah related dengan satu je. Attention. Did you acknowledge that? Perasan tak? Daripada I bagi you nombor 1, senario nombor 1, 2 dan 3, semua satu je dia punya relationship dia. Adalah attention. Setuju tak? Dia belum sampai curang lagi. Belum keluar, belum melepasi batas, belum lagi. Kan? Perasan tak kan? Apa dia nombor 1 I bagi you tadi apa? Like foto. And then nombor 2, borak dalam telefon. Nombor 3, kongsi masalah. All that tak ada melibatkan physical anything pun. Betul tak? Tapi you dapat cari attention. Betul tak? Just join. What talking about? Alright, we're talking about infidelity. How to find the connection. How to understand it. Okay, why it happened? Why infidelity happened? Okay? So 1, attention. So you nampak iPad tu? Okay? You dah nampak iPad tu? So curang rarely start with until intercourse. Jarang. It's all start with attention. Okay? Alright. So ramai orang have a perspective that beginning of cheating always A meeting B curang. Betul tak? A kenal dengan B, a little bit of attention and then curang. Right? But psychologically it's not like that. Okay, psychologically it's not like that. Sebab tu you terkejut kalau someone curang. Sebab dia tak macam gitu. Dia tak sesimpel itu. Dia selalunya dia ada kalau you baca, there's a research about 3 invisible barrier. Kita tak panggil 3 invisible barrier. Kita panggil 3 invisible stage of infidelity. Okay? Dia tak terus je kenal attention curang. Tak. Dia tak macam gitu. Dia selalunya dia akan start with attention tadilah. Emotional
attachment. Tetapi kita tak nak cakap yang pasal tu. Kita tak nak cakap lagi pasal orang ketiga. Okay? I nak bagi tahu you kenapa dia terjadi. So, we going to see kenapa partner you curang adalah kerana 3 stage ni lah. Okay? Kenapa curang terjadi? Kan you tanyakan kenapa you punya partner curang. Kenapa, tak kisahlah lelaki atau perempuan. Dua-dua pun ada possibility untuk curang. Tetapi kenapa dia curang tu, you mesti you tertanya-tanya kan, apa kurangnya you, kenapa dia, apa lebihnya dia, kenapa dia sanggup buat begitu. All of this is playing in your head, right? Okay, today I will tell you why it happened. What is the beginning, beginning dia tu. Okay, kenapa dia terjadi. So, first kali adalah emotional distance between you and your partner. Ramai orang tak nampak benda ni. Okay, ramai orang dalam hubungan, mereka tak nampak benda ni secara awal. You faham tak? Emotional distance. Okay, so, contohnya, as a small thing as tanya how your day. How your day je. Tapi you dah stop tanya. You stop care about that. Okay? Bunga dia nak cepat je. Dia nak jawapan. Sabar nak. Sabar tu baru stage 1. Sabar nak. I'm trying to paint a picture here supaya you lagi faham. You terus dapat jawapan, you tak nampak macam mana dia terjadi. So, I tengah paint the pictures here. Okay? So, sabar dulu. Macam ni lah ada datang kelas. Kan? You dah lama tak masuk kelas kan? Ni you masuk kelas social psychology hari ni. Okay? Alright. So, first kali emotional distance. You stop care about small things. Okay? You stop care about small things. You stop sharing about your day. Thank you so much. Siapa yang join fan club tu, you akan dapat tengok balik highlight hari ni tau. So, bolehlah join kalau you nak tengok highlight ni balik. Alright? So, you akan start not taking care apa dia buat, apa dia makan. It's all start from small distance je. Tak besar pun. Okay? Tak besar pun. So, relationship tu akan jadi hanya semata-mata function because of you ada relationship. Bukannya emotional dah. Faham tak? Maksudnya kan, you sekadar ada dengan dia sebab you dah kahwin. You sekadar ada dengan dia sebab you dah ada anak. You sekadar ada dalam hubungan tu, thank you so much. You sekadar ada dengan dalam hubungan tu sebab you dah bersama dia 3 tahun, 2 tahun. Family dah kenal. You faham tak maksud I? That's a functional. Okay, in psychology we call it commitment, structure commitment. Dah tiba-tiba you all tak mau lagi kalau hadir kelas ni. You all dah pandai dah. Okay, kita panggil dia structural commitment. Structural commitment ni apa? Komitmen luar. Apa-apa yang daripada luar. Anak, kerja, goal, family, apa lagi, financial, dah tahu apa, dah kenal lama, dah malas cek orang lain. Sekadar wujud lah segala cerita, sekadar wujud. Okay? Okay? Sekadar wujud. Kita tak nak tu. Okay? Kita tak nak tu. Okay? Kita nak when you are together, you are functional with emotional attached. Okay? Tapi stage 1 ni, bila you dah distant, emotionally distant, you akan disconnect. You are not connected. Bluetooth is not successfully connected. Okay? Tak nak lah. Bila you dah tak successfully connected, apa yang jadi? Apa yang jadi bila kita dah emotionally distance? Kita akan ke stage 2. Belum lagi Tima. Sabar Tima. Sabar Tima. Belum lagi. Dia akan stage 2 Tima. Ada 3 stage kan? Dia ada stage 2. Stage 2 adalah emotional replacement. First tadi apa? First tadi adalah emotional distance, right? And then the second stage is emotional replacement. Okay? Inilah yang bahaya. Bukan emotional attachment, emotional distance. Okay? Stage emotional replacement ni lah yang bahaya. Timah cakap tadi.
Okay. So emotional replacement, kita sebagai benda yang kita tak cukup, selalunya kita akan tambahkan. Logik tak benda tu? Logik tak? Bila you kurang sesuatu, you akan tambahkan. Betul tak? You setuju tak? Okay, don't talk with emotion. We are talking about logic here. Okay, we are talking about logic here. Whenever you tak cukup sesuatu, you akan tambah kan? Okay, because when we talking about relationship, it's all about emotion kan? It's not about logic. It's about emotion. Right? So we are talking about emotion here. So you jangan takut jawapan ni salah atau betul. It's your perspective. Itu yang best belajar psikologi. Dia ada right and wrong, but there's always a minimal or significant. Okay? So you kena tengok time tu. Stop carrying seek attention. Okay? Yes. Ini basically lah. So you need to replace that emotional needs. And then what happen? Dia akan start find something else. Ada orang, dia boleh top up dia punya emotional attachment, emotional replacement dengan gym, dengan activity, join hiking, anything. But the problem is when someone else connected emotionally, someone who listen, someone who understand, someone who reply faster. Kan sekarang semua nak cepat kan? Reply selambat sikit je dah gaduh. I bet dalam 300 ni mesti akan ada macam ni punya. Kan? I nampak je you online, kenapa you tak reply kan? Tiba-tiba terus keluar. If he wanted to, he would. Sebab tak reply masa dia online. Kan? A man will do it if he wanted, if he would. Okay, ni I nak break your your mindset, okay? So, and then apa? Suddenly, you rasa you deserve better. Perasan tak? Nampak tak dia punya game tu? Nampak tak dia punya stages tu? Nampak tak dia punya stages tu? Tak apa Aira, nanti I akan masukkan live ni dengan emotion dengan distance hari tu. Attachment avoidance sekali I akan masukkan. She kata Yana ni scam je. Suddenly you feel you are deserve better. Setuju tak? Setuju tak I cakap ni? Thank you Lilin. You all siapa yang join fan club tu, you boleh tengok highlight ni tau. Okay. So apa dah jadi bila you rasa you deserve better? Mulalah you pilih satu tempat untuk you pergi untuk secara emotionally. Belum lagi physically. Okay, baru emotionally je. So kan baru emotionally you dah pilih untuk because you deserve better tadi kan? Alright. Mana-mana soalan yang saya tak sempat jawab tu, and at the end of the session nanti I akan jawab kalau jawapan tu tak ada dalam sesi ni. Okay? Alright. And then the last stage adalah justification. So first tadi emotional distance. You start dalam hubungan you ada lubang-lubang yang tak terisi secara emotional. Okay, bila dalam lubang-lubang tu you tak isi, you tak acknowledge yang ada masalah, dia akan jadi emotional replacement. Dia akan cari tempat untuk isi lubang-lubang tu. Yang bahayanya bila you isi lubang tu dengan orang. Bila you isi lubang-lubang ni dengan orang lain gender pula, itulah masalah dia. So apa jadi? You mulalah buat justification. Ini yang selalu you dengar. Kan? I pun berhak untuk bahagia. Kan? I pun berhak untuk bahagia. I bukannya buat apa-apa pun. I cakap je. Kita orang kawan je. We are just talking je. Get it? Itu kawan kerja je. Apa lagi? Okay, come on. Give me a justification yang selalu you pernah dengar. Yang siapa yang pernah curang. Siapa yang pernah curang lah. Okay, siapa yang pernah curang atau dicurangi? Apa justification stage yang selalu you dengar atau selalu you bagi?
Kawan kelas, main-main je. Friend IG je. Penatlah nak jaga hati kau. Timah dah kena sekali dah. Urusan kerja je. Itu lost life je. Ada ke? Oh my god. Kawan heavy je. I sunyi, you asyik busy. You tak ada masa dengan I. Dia kawan lama je. Lagi. Business je. Cuma matang sikit. Kawan hiking je. Sepupu rapat je. Ada ke ni? Sepupu rapat tu ada ke? Kelakarnya. Jemaah je. Kesian dengan orang tu je. Alamak. Klien je. Tak ada niat je. Ada kekurangan isteri. Okay, that's a valid justification I tak cakap salah. Anything that you cakap ni semua a valid justification. Okay, walaupun you rasa macam bodoh kan. Kan? Pasal test water je, yang ini tak valid lah. Yang ini tak valid yang ini tak valid. Yang tadi tu rasa familiar. Isteri tak masak. Valid justification you, NS. Okay, I'm not saying tak valid. Even how stupid it sound. Okay, kenapa I tanya ni? Sebab I nak you nampak. Even stupid justification, that is your partner feelings. I tak cakap betul, but it's valid. Faham Kadang-kadang memang you rasa, apa bodohnya alasan ni, kan? I bet you rasa macam itu, betul tak? I bet you rasa macam itu. You rasa macam dia punya justification tu tak bagus, tak cukup untuk curang. But that's the thing. That's what makes your partner feels. That is how they feels. That's the stupid reason that make them fill up the hole. Yang kosong-kosong tadi. Yang ada kosong-kosong tadi. Yang hole kosong-kosong tadi. Itulah dia. Justification dia yang dia nak tutup tu. Dah curang dah pun nak buat macam mana? Sabarlah Rose. Okay? I tengah explain dulu. I nak you faham. Kenapa dia curang. Okay? Kenapa dia curang? Kadang-kadang kita daripada emotional distance tu pun you tak nampak. You tak accept pun. Yang partner you tengah emotionally distance dengan you. Takkanlah you nak tunggu sampai dia curang baru you nak acknowledge. You faham tak maksud I? Jangan tunggu sampai dia curang baru you nak cakap, why it happen, miss? Why it happen? Because of that. Okay? It all start from emotional distance. Simple je nampak. Tak tanya hari je. Tak call je. Tak bagi hadiah je. Tak wish birthday je. All of that making up until it created a big hole. Tak visi je. Yes. So you nampak I tak nak you tengok orang ketiga. Memang mudah untuk kita salahkan orang ketiga. Mudah untuk kita salahkan A. Mudah kita salahkan B. Mudah kita nak salahkan C. Mudah. You boleh salahkan orang ketiga. Curang. Boleh. Tapi adakah itu sebetulnya? Adakah itu sebab betulnya yang dia curang? Faham thank you so much yang mana follow saya. Yang belum follow saya, please follow saya dulu, okay? Sebab saya nak start buat lah. I think I'm going to create this class maybe like monthly ke, kan? Alright. So, you kena faham, before the physically curang, before dia tinggalkan you secara physically, ini adalah stage-stage yang berlaku. Okay? Stage-stage yang berlaku. So, maksudnya sebelum dia curang yang secara physically tu, emotionally cheating tu dah terjadi lama. Maybe months. Okay? Maybe take months. Sebelum curang dah ada masalah. Yes. Rasa nak call dia terus. Sekejap. Hadir dulu. I sejam je kelas I. Okay? You kena faham the whole pictures. Baru you boleh educate others. Okay? Baru you boleh educate other peoples. Okay. And then, okay, now I nak you break the pattern. Okay, usually kalau
Baca I cakap tadi kan, kenapa orang curang kan, you cakap pasal ni lah, gatal lah, emotion tak cukup lah, ikutkan perasaan lah kan, everything lah kan. Tapi kita sebenarnya, kalau kita ikutkan by research relationship psychology research, dia akan ada 4 yang selalu orang kata common reason yang selalu orang buat. Okay, kenapa dia curang? Tak semestinya laki curang sebab dia gatal. Tak semestinya sebab dia lustful. Tak semestinya. Okay, itu semua bonus. Kebetulan dia jumpa orang yang yang boleh dapat. So, bonus lah. Okay. Justification Cuna. Okay, justification. Alright. So, tak semestinya tak semestinya laki curang sebab dia gatal, laki curang sebab dia lustful, tak ada. Tak semestinya. Okay, yes, they attracted sexually, but it's not actually the main reason. The main reason yang tadi, yang 3 tu. Okay? Faham perempuan pun curang bukan sebab dia gatal ke apa, tak ada. Sebab tadi tu, emotionally distance tu, dia start to create replacement. Faham Yalah, marah yelah cakap. Sebab sekarang ni kita nak faham kenapa kan. Alright? Sekarang ni kita nak faham kenapa. Bukannya kita ni. Okay, I jawab dulu ni. Salah ke salah kita ke sebab tak isi ruang tu? Tima, bukan salah you tak isi ruang tu. Dia salah kalau you tak talk about it, and then salah kalau you pilih jalan yang salah lah. Okay, maksudnya you pilih orang untuk tutup lubang tu. Salah lah Tima. Okay Tima, you jangan pilih orang Tima. You pilih aktiviti ke kan. Jangan pilih orang Tima. You pilih orang. You janganlah marah kalau orang cakap you gatai kan. Sebab you pilih orang untuk tutup kekurangan pasangan you. Tak adil lah. Okay? Pasangan you kurang dari segi emotionally distant. Kurang masa, kurang tenaga. Sorry, my sister call. I dah cakap dengan dia dah, I nak live. Okay? So, you kena faham part tu. Alright? Okay. Alright, so tadi I nak cakap tadi, kenapa orang curang dalam psikologi, relationship psikologi ada 4 common reason. And teka nombor 1 apa? I bet you all sebenarnya tahu benda ni. Apa selalunya common reason yang orang curang sebenarnya? Nombor 1. Bosan, tak ada spark, sunyi, tak dihargai, tak ada masa. Nak validation tak ada, sunyi, gatai. Sunyi, I nampak kat sini banyak sunyi. Ada seorang. Okay. Thank you Farina. Ego. You percaya tak? Ego. Kenapa ego? Kenapa ego? Kalau you nak tahu, orang curang bukan sebab tak sayang pasangan dia. Sebab they want to feel chosen again. Okay? They want to feel win in the relationship. They want to be chosen again. Faham tak? Mereka mahu rasa diingini. Mereka mahu rasa, someone yang rasa mereka interesting, rasa mereka need to try harder, rasa, laugh at their jokes. Apa lagi? Rasa diingini, rasa muda. That's ego, Shima. That's ego. Rasa dihargai, rasa dapat. No, salah. Okay?
Nampak tak? Ego validation. Nombor 1 yang orang curang. Okay, kalau you boleh tengok dalam research, orang curang adalah kerana first kali adalah ego validation. Mereka nak rasa hidup baru. Okay, ego validation. Mereka nak rasa hidup baru. Mereka nak rasa misteri. Mereka rasa sabar Tasnim. Okay, mereka rasa nak diingini. Mereka rasa nak someone new, feeling like they are interesting. Okay, belum, sebab kalau you dah lama dengan dia, you dah tahu dah perangai dia, betul tak? You dah tahu dah dia punya mood dia, you dah tahu dah dia punya up and down, you dah tahu dah dia punya ngada-ngada macam mana, you dah tahu dah dia punya time, you dah tahu dah a lot of thing about this person. But when infidelity happens, they start with ego validation. They are feeling brand new again lah. Okay, they start from being desired. Okay, rasa diingini. Okay, faham thank you so much. Yang mana belum follow saya, please follow saya dulu. Okay, alright. The second reason is emotional neglect. Okay, yang ni tadi yang ramai cakap tadi tu. Sunyi, rasa tak dihargai, rasa tak dihormati, apa lagi tadi? Rasa tak difahami, rasa lagi apa tadi? Banyak tadi rasa-rasa yang ada. Rasa sunyi, rasa kan tak dapat perhatian kan? Ni dah ada emotional neglect. Okay, maksudnya yang I cakap tadi lah, kurang. Maksudnya emotionally tu tak dapat. Macam gitu. You tak rasa dilihat, you tak rasa didengari semua tu. Okay. So bila semua tu hilang, orang akan jadi vulnerable. Okay. You akan jadi vulnerable. So a bit of attention pun akan buat you rasa disayangi. Buat rasa macam you tadilah, you akan bagi justification yang you deserve better. Faham So emotional neglect. Nombor 2. Right? Then nombor 3 adalah of course yang paling famous, opportunity. Yang paling contoh yang paling terbaik adalah drama yang dia couple dengan jiran dia tu. I forgot about the names lah. I tak penting, I tak ingat. Tapi dia couple dengan jiran dia tu. Itu opportunity lah. Okay. Maksudnya husband wife pula. Husband office wife, office husband, opportunity. Lagi apa? Kawan kelas test ada. Zularifin. Yes, that's the thing. That's the drama. Itu pun opportunity lah kan. Dia tak cari pun. Zularifin tu tak cari pun kan. Tapi cinta itu datang depan mata, bergolek-golek membawa diri dia. Kan? Tiba-tiba pula datang menjadi seorang yang terpaling memahami kan. Kan? Samalah ni opportunity. So nombor 3 adalah opportunity. You tak cari pun. Mana ada orang tiba-tiba bangun, I nak curang lah hari ni. Ada ke orang tu? Ada ke orang macam tu? Bangun-bangun cilik mata je, I nak curang lah. Dapat wahyu apa dalam ni? Dapat apa dalam mimpi? Bangun-bangun je nak curang. Ada ke azam baru? Saya berazam tahun ni saya nak curang. Ada ke? Ada ke? Tak ada. Opportunity. Okay? Tak ada orang yang plan nak curang. Tak ada. You pergilah tengok mana-mana research pun. Kalau ada pun sangat minimal. Okay? Sangatlah tak signifikan. Kan? Tiba-tiba. Kan? Alright. So, curang tu dia memang betul. Selalunya memang tak di-plan. Memang betul lah bila orang kata curang tu tanpa niat. Okay? Dia memang start from that. Okay? Tapi bila dah terjadi and then dia teruskan, itu dah kira niat tu dah dihalalkan lah. Dia nak lah buat. Alright? So, curang tu memang pilihan. Okay? Memang betul you tak ada niat pun nak curang. It happened, you connected emotionally, tapi bila you pilih untuk meneruskan, itu dengan niat lah. Okay? Itu nak kena cerita pasal behavior theory pula. Kan? Itu nantilah. Itu dalam sangat pula, nanti kan you dapat diploma pula dengan I. Okay? So,
bila orang start bagi you perhatian, you pun start sharing masalah, you pun jadi become comfortable, apa yang jadi? Boundaries hilang. Okay? That's what happen when you take the opportunity. Your boundaries is out the door. Okay? Your boundaries is out the window. Thank you so much yang mana follow saya. Okay? Yang belum follow saya, please follow saya dulu. Okay? Alright? So that's the opportunity. Alright? That's the opportunity. Okay? So you have to faham. It's all start from there. Okay, and the last one is, of course lah, yang ini paling famous sekali adalah lack of self-control. Okay, yang ini I think ramai yang bersetuju lah. Thank you so much. Siapa yang join fan club ni, you boleh tengok balik tau highlight ni. I baru tahu. So, boleh lah kalau you nak tengok balik. So, lack of self-control last kali reason dia. Maksudnya apa Miss? Lack of self-control ni, tak ada boundaries. Semua pun you bedal. Macam tu. You ada hubungan pun tapi you tak hormat. Tak ada self boundaries kan? You tak ada self control. You tak ada rasa hormat pada pasangan you. You tak ada you sayang pasangan you, suka pasangan you ada, tapi you tak ada hormat dia. You tak fikir pun apa dia rasa, apa dia fikir. Tak ada. That's a sign of. Sekejap Can you give me like 5 minutes again? Okay, that is a sign of poor self-control. Ada je orang patutnya dia ada boundaries bila dah tahu dah dalam ada komitmen, ada tanggungjawab. Tapi tak control diri sendiri, apa jadi? Jadilah macam tu. Okay. Sebab kalau kita cerita pasal emosi ni, dia bukan pasal bila pasal hubungan ni, dia bukan pasal emosi saja kan. Kena ada boundaries juga. Kalau you tak ada boundaries, you bagi je semua orang attach dengan you, dan masalah lah. Okay? Susah lah macam gitu. Okay. Alright. After you dah tahu reason, you dah tahu stages, kenapa dia terjadi. Okay. One thing that you need to understand now, kenapa 2024, 2025, kadar perceraian tu naik adalah kerana salah satu punca dia adalah curang kan? Betul tak? Okay, naik, significantly naik. Daripada 53,000 ke 64,000 dah selesai. Ke 57,000 ke 64,000. Okay, and then 12% orang tak nak kahwin. I tak sure tahun ni. Tapi yang I tahu 2024, 12% orang tak nak kahwin. And then perceraian 57,000, lebih kurang 57,000. And then 2025 naik sampai 64,000. Dan kebanyakannya adalah orang kita orang kita, maksudnya orang Islam. So kita, maksudnya something happen now lah kan. Maksudnya punca perceraian tu kenapa terjadi adalah, salah satunya adalah you are in a modern relationship. What is modern relationship? Your relationship banyak based on digital. Faham apa maksudnya? Bila I cakap your relationship based on digital, apa maksud dia? Maksudnya you have unlimited access to other people. Kalau dulu, before COVID, orang nak curang kan, mungkin yang dekat-dekat je. Macam tadi, sepupu sepapat, kawan, kelas, apa lagi tadi? Kawan kerja, kan, dekat-dekat je. Tapi sekarang, disebabkan modern relationship, everything is digital, lebih-lebih lagi after COVID, you have an unlimited access to another alternative, which is find someone else to connect emotionally tadi. X datang cari jari klien. See? Nampak kan? Lepas tu pun X datang tu pun mula-mula mesti message dulu. I dengar you sekarang tengah buat jual rumah jual insurans
can you help me ke? Because I don't know lah, which one is better. Maybe we can grab some coffee ke, you know, get together. Get together ke, like before this kan. You still suka black coffee ke? Macam tu. Nampak tak? Nampak Macam ada pengalaman ke, Miss? Coy. We are talking reality here. Okay? It's all start from opportunity tadi kan. So dia macam gitu. Mulalah you tengok social media. Buayanya. Takut. Lepas tu mula-mula DM kan. Lepas ke DM, dah terus pergi ke Wasabi kan. Lepas dah Wasabi ke Telegram ke, dia dah tukar apa? Late night conversation pula kan. Late night conversation. Dan late night conversation of course lah tiba-tiba ada deep talk kan. Ada deep talk pula. Cerita pula masalah. Mula nak jadi pendengar je. Tiba-tiba dah jadi yang meluah pula kan. Nampak dia punya permainan dia tu kan. Nampak kan. Dia punya susu galur dia. Okay. Nak susu galur dia tu. Alright. So you kena faham lah. Bila ada unlimited access, bila ada unlimited alternative, komitmen tu akan jadi kurang. Okay, dasar penyondol marah dia. Okay, so komitmen tu makin kurang. So mula-mula mungkin pasangan you tu komit dengan you seorang je, tapi disebabkan mereka telah emotionally attached dengan orang lain, komitmen tu telah terbahagi 2 atau 3 atau 4. Macam gitu. Okay, faham? That's why lah dekat you curang tu dah lambat dah. Ni dah stage yang lambat Yang I cakap ni dah terlambat lah. Okay, yang ni dah terlambat dah. Okay. And then, orang yang curang tu mulalah bertanya-tanya lah dalam kepala mereka apa? Ada yang lebih baik. Kan? Macam mana kalau ada yang lebih baik? Ciba gitu kan? Nak try lah kan? Macam mana kalau ni? Dia bukan tahu pun. Macam mana kalau ni yang lebih baik? Nampak Dah nampak kan? Curang tu kenapa? Okay, dah nampak You all dah nampak faham nak test market. Tadi kan nak rasa muda tadi. Busy pula. Petang-petang ni kan kacau je orang nak buat kelas. Okay. So, something that start from we just friend, dia akan jadi intimacy. Okay, intimacy ni macam you faham lah. Dia dah buat melebihi batas lah. Dia dah mula-mula keluar bersama. Kan? Mula-mula menipu. Dah mula-mula neglect you. Dah mula-mula marah-marah. Dah mula-mula kan? Nah, you tanya I kan awal-awal tadi kan. Kenapa orang curang, kenapa orang bertinggalkan kan? Inilah dia sebab dia. Inilah dia. Lepas dia dah jadi intimacy, dia dah jadi komitmen, mereka mulalah invest dengan lebih mendalam. Okay? Dia lebih invest dengan lebih mendalam. Alright? Start marah anak-anak. Nampak kan? You pun nampak benda tu kan? Tiba-tiba sebelum ni, okay je kalau you masak satu lauk. Tiba-tiba tak cukup satu lauk. Nak kena 8 lauk atas meja. Tiba-tiba dia compare you dengan dia punya mak. Dulu mak I masak 8 lauk steady je. Masih bangun tersenyum. Tapi you satu lauk pun dah penat. Tiba-tiba. So sebelum ni tak ada pun nak cakap macam itu kan. Semua benda je tak betul. Nampak tak? Dah nampak time ni lah Fiza. Bukannya time ni Fiza dah terlambat Fiza. Dia dah cek masalah dengan you tu dah lambat Fiza. Patutnya yang tadi emotional distance tadi baru you dah kena betulkan. Kalau dah cek-cek salah gini dah lambat dah. Okay, dah terlambat. So dia kena kembalilah. Macam mana nak kembali? Ni I nak cerita dengan you. Okay? Okay. I nak bercerita dengan you. Okay, Miss sekarang ni dah kata, okay, dia dah curang. Sekarang ni dia dah curang,
Dia dah kantoi. Apa yang perlu saya buat, Miss? Okay, first kali, you kena tanya satu dulu soalan, jawab soalan ni Okay, adakah you rasa selamat dalam hubungan ini atau you just survive saja dalam hubungan ini? Ada beza Kalau you masih rasa selamat dalam hubungan ini, you mesti boleh fix lagi sebab you are try to protect it. Okay, so either you are protected ataupun you are surviving it. So ada beza. Alright, bila you survive, okay, you nak tahu mana dulu? Nak tahu yang survive ke you nak tahu yang protect? You nak tahu yang mana dulu? I explain dengan you. Sekejap dah pukul 5 Waduh Okay, survive. So rasa nak tahu yang survive dulu. Nak tahu yang survive ke dulu? Okay. So, katakanlah, if you are surviving in the relationship, dia akan jadi, dia antara dua. Antara you build a resentment, or you tengah build, you are tengah dealing with fear. Dia ada dua. Okay? Nombor satu, okay, kebanyakan you kat sini, survive you adalah you are dealing with fear. Contohnya, you ada komitmen anak, kewangan, you tak kerja, keluarga, rasa malu kalau apa-apa jadi. That's fear. Okay? That's a fear. Alright? The second one is resentment. You duduk dalam hubungan tu, tapi you tak nak lepaskan hubungan tu sebab katakanlah, bagi you, selagi dia datang balik, okay lah. But you tak suka dia. You nak tengok muka dia pun tak nak. You survive in resentment is actually the worst. Kenapa? Hubungan you akan jadi lagi. Okay? Sebab emotionally distance tu tak dibaiki. So, tak boleh lah. Okay? Tak boleh. You tak boleh macam tu. You tak boleh expect dia untuk rasa menyesal semua hidup. Tak ada orang rasa menyesal semua hidup. Okay? Tak ada orang. Tak ada orang rasa menyesal semua hidup macam ampunkanlah saya, saya janji saya. Tak ada. Orang ada limit mereka masing-masing. Kalau mereka cakap dengan you, they want to fix it. But you masih lagi ngungkit, you masih lagi perli, you masih lagi marah, you masih lagi semua ni, that's mean that relationship beyond repair. Faham Maksudnya, kalau partner you nak pegang you pun, you macam, macam tu. Dia balik je macam, besar balik. Macam tu. Tak payah. Tak payahlah ada hubungan tu. Okay? Kalau you macam gitulah, kan, orang tu nak pegang you pun, you tak nak, tak usahlah ada hubungan tu. Okay? Better you separate je. Janganlah paksa-paksa diri you untuk survive. Seolah-olah macam, that's ego that's ego. You tak nak tengok dia dengan orang lain, lepas tu you buat macam gini. Tak guna. Okay? I tahu terluka, tapi terluka, you still want to fix it. Lain dengan resentment. Resentment macam I cakap tadi. Anger, ego. You pegang you pun you tak nak. Macam tu. Faham pegang you pun tak nak, macam mana? Kan? Macam nak berdendam. Ego. Okay? Resentment. Alright? Kita tak nak. And please, I tak pernah promoting perpisahan. Kalau siapa yang kenal saya tak pernah promoting perpisahan. But right now, I'm talking about reality. Kalau you nak baiki betul-betul, you nak stay in the relationship, you kena fix it. You kena fix it. Macam mana nak fix it? You want to protect the relationship, something need to change. Acknowledge yang the first tadi. Apa first stage tadi? Ingat lagi tak? Apa first stage tadi? Nak bagi dia rasa menyesal. No. Yes! Emotional distance. Pandai. Okay? Maksudnya you all take notes apa yang saya cakap. Emotional distance. Lambat masuk kelas. Ni. Tiru orang punya paper. Okay? You need to feel that. Okay? Yang lubang-lubang tu. Okay?
Dengar, okay, kenapa dia curang? Kenapa dia buat? Kenapa? Okay, kenapa I suruh you cakap ni? Bukan sebab you tak boleh. Tapi Miss, I marah lagi. I boleh maafkan tapi I tak boleh lupa. And that's the problem. I tak suruh you lupa. I suruh you belajar. Okay? Beza. Okay? Beza. I tak suruh you lupa. Dia pun tak boleh lupa benda tu sebab dia dah buat. Yang I suruh you adalah belajar. Belajar apa yang dalam hubungan you memang tak betul. Okay? Kenapa kita yang kena belajar bukan kita yang curang? My dear, dalam hubungan tu ada dua orang. Okay, so dua-dua kena belajar lah. You belajar untuk bercakap dan you belajar untuk menerima. Faham tak? Kalau you cakap, kenapa saya yang dia lah belajar. Tapi sekarang ni, dia curang kan kenapa? I dah explain tadi kan? Sebab ada emotional distance dalam hubungan you. Kalau you masih lagi fikir macam gini, jangan pelik kalau orang tu curang lagi. Jangan pelik. Jangan pelik. Jangan cakap dengan saya, Miss, dia curang lagi, Miss. Dia macam tak menyesal je. Sebab tak ni. Ni yang masalah tadi tak ni. You all macam gali lubang tutup lubang. Faham tak? Kalau yang, okay, sabar dulu ni. I faham. You sekarang tengah emotional, marah. Kalau yang curang tak bersalah macam mana pula. That's the thing. Sekarang ni kita cerita, kalau kita nak fix benda tu, kita fix dulu. Kalau dia masih lagi buat, itu bukan masalah you dah. You dah try to fix it, Dolly. Okay? You dah try to fix it. Tapi this person memang tak ada lack of self-control. Ingat tak I cakap tadi? Lack of self-control. Tak ada boundaries. Memang tak nak commit. Memang tak nak tanggungjawab. Buat apa lagi you nak dengan dia? I'm talking here about, okay, there's a research. You boleh tengok dalam Google Scholar. There's a research saying that kalau hubungan, kalau daripada 10 couple, hanya satu je yang tak berjaya untuk baiki hubungan tu adalah kerana mereka dua-dua masih ego. Masih lagi mengungkit, masih lagi cari masalah. Tetapi daripada 9 orang hubungan tu, 9 orang yang dealing with the first infidelity. I'm talking about first infidelity here. I'm not talking about like Bella, Astila tu. Dah 8, 9 tu. I'm not talking about that. Okay, I'm talking about the first infidelity. Okay? The first infidelity. You kali pertama curang. Baru you boleh fix it. Okay, you perlu buat pembaikan. You faham tak? Daripada 9 tu, mereka semua rasa hubungan yang kedua tu lebih baik daripada hubungan yang pertama. You percaya tak cakap I? Kenapa? Kerana ada kesan dan akibat. Something terjadi, you belajar. Okay? Saya dah kena kali kedua, saya salah kelas ke Miss? Tak salah, you kena jawab soalan tadi. Adakah you nak fix it untuk jadi lebih baik ataupun you nak fix it just because you protect it, you tak nak tengok dengan orang lain? Berbeza jawapan tu. Okay? Saya nak faham betul-betul ni. Okay, saya cuba. Okay, saya cuba. Okay, faham Alright. So, kali ni, I nak bagi tahu dengan you kenapa curang tu terjadi. You nampak tak? Jangan dulu tengok orang ketiga. Ramai kan bila I live sebelum ni, ramai yang cakap, kenapa dia cari orang lain? Kenapa? I tak cukup apa? I'm not good enough. I'm not pretty enough. You can be beautiful as angel pun, tapi kalau your partner tak ada self-control, your partner you tak acknowledge dalam hubungan you ada lubang-lubang ni, you akan kena tinggal juga. Okay? Sebab tu lah saya tak berapa gemar yang trend nak tunjuk diri bagus tu. You tahu tak trend tu? Trend yang dia tunjuk yang diorang kalau couple gaduh, dia screenshot partner dia pujuk dia tu. Apa? Yang ikut rentakku tu. I don't like that trend. You percayalah cakap I. Kalau lama-lama orang tu ego lelaki, kan, kalau lelaki ego itu akan jadi pattern tau lah. Trend tu
dia akan jadi pattern. Nanti mulalah you keluar statement, oh dulu you boleh je pujuk I, telefon I sampai 40 kali, datang rumah I, menyembah kaki I, boleh je, sekarang you tak ada buat Wah. You nak you punya partner macam gitu sekali? Jangan. You nak orang yang sama-sama respect dengan you. Bukan you are playing games here. Okay? You are playing game here for what? Tak payah. You rasa bangga pula. Dia nak pujuk you 40 kali call. Itu dia buat sekali okey lah. 3 kali okey lah. Okay? Nak teach him a lesson. Girls, boys, Miss Dolly statement here. What it means? Apa ni tadi? Nak teach him lesson lah. What it means? Apa yang dia show sekarang ni? That's right. Number 1. Ego validation. Okay? You ada kan dalam kelas I tadi kan? Ada kan dalam kelas I tadi? Ego validation is number 1. I'm not lying. This is a research. Thank you so much. This is one my best student juga. Take note. Nampak tak? Ego validation. Neglect tu bukan neglect neglect. Thank you so much. Ni, nampak tak? Kalau you cakap tu semua ni. You boleh buat ni semua kalau you dah tak nak hubungan tu. Kalau you dah tak nak, you buatlah. You nak cakap apa pun cakaplah. You nak telefon tak angkat 40 kali, 400 kali, buatlah. Sebab you dah tak nak. Okay? Nak join kelas lagi tapi nak kena masak. Alamak. Letak kat tepi lah macam latte. Letak kat tepi. Okay? I pun dah tak lama ni. Maksud kelas I tak lama ni. Okay? Kelas I tak lama ni. Sekejap lagi I nak end live dah. Okay? Alright? Okay. Thank you so much yang mana follow saya. Alright? Nanti saya akan buat next topic juga. Maybe next Monday ataupun next month. Okay? Sebelum raya, kita buat lagi satu topik. Apa topik yang you nak? Okay? Okay? Alright. So, you kena faham satu je. Alright? Dalam kes ni, curang bukan pasal orang ketiga. Itu semua dah jauh dah tadi. Perasan tak? I cakap tadi. Curang tu dia dah jauh dah kan? Kalau you tengok betul-betul daripada apa yang I explain tadi, curang tu jauh dah. Orang ketiga tu jauh dah. Tapi yang stage yang pertama tu, you kena acknowledge dulu. Jangan tunggu sampai dah ada orang lain. Okay? Jangan tunggu sampai dah ada orang lain. Okay? Yes, Adabia. Emotional distance. Ini dia. Ini. Emotional distance ni tak perlu orang lain pun. Tak perlu. And then I nak bagi tahu kat sini. Yang mana yang dah kahwin Yang mana yang dah kahwin. Kan? You kena faham. Macam mana pun. Okay lah, I don't think is appropriate to say in here. Okay? But I don't think it's appropriate to say in here, but tak apa. Itu nanti kita buat benda lain. Itu kita buat, kita kena ada kelas lain. Okay? Tak apa. It's okay. Kita apa? Kita fokuskan pada ni dulu. Okay? I tak nak into deep sangat lah. Nanti karang nak cakap siapa. Letak kat sini Cakap sekarang. Tak apalah. Itu tak apa. Don't worry. Okay? It's all about emotional connection. Okay? Emotional connection. So, you pun faham lah bila I cakap emotional connection ni. Okay? Emotional connection ni, dia bukan deep talk je. Okay? Intimacy pun emotional connection. Alright? Okay, faham Ada cakap dah ni? Intimacy. Okay? Intimacy yang dah kahwin ni. Tolong. Intimacy is emotional connection. Tak kisahlah. I tahu kadang-kadang you marah. You ni. Faham. But you have to build that part juga.
Okay? Pandai semua yang dah kahwin kan? Yang dah kahwin kan? Takut I tadi semua dah macam ni. Cepat cerita kan? Okay, so faham sebab I bijak. Kan? Sebab I bijak. So, thank you so much mana follow saya. Okay, sekarang I nak jawab soalan lah. Alamak, lagi 15 minit je. Sebab I nak kena kejar, I booking tempat. Okay, Wawa, macam mana nak rasa selamat semula? First kali, Wawa, you have to accept that something wrong in your relationship. Yang ini ramai orang tak buat. Bila mereka berdepan dengan keadaan seperti curang ni. Alright? Ramai orang tak buat ni. Yang bila dah berdepan dengan curang, mereka tak buat ni. Tak acknowledge yang something wrong in the relationship. When something happen in the relationship, that means something wrong in the relationship. So you jangan salahkan orang lain dulu. You tengok dulu diri you dan diri pasangan you. Barulah you boleh tengok orang luar. Faham You tak guna kalau you marah orang ni, orang tu. Tak guna. Sebab selalu orang cakap kan, you sibuk marah perempuan tu buat apa? Suami you yang curang. Ramai orang cakap macam tu kan. You marah lelaki tu buat apa? Isteri you yang curang. Ramai orang cakap macam tu. Sebab apa? Sebab you kahwin dengan suami you kahwin dengan isteri you couple dengan boyfriend, girlfriend you pilih pasangan you. That means if someone pasangan you buat salah, maksudnya dalam hubungan tu pun tak sempurna. Faham You mengejar something yang seolah-olah kan bila you menyalahkan orang lain, it's like you tak acknowledge pun yang dalam hubungan you tu sebenarnya ada masalah. Siapa yang join I punya fan club ni, you boleh tengok balik tau video ni. Sebelum you tunggu I masukkan dalam YT. Hari tu punya pun tak masuk lagi. I minta maaf tau. Tapi nanti I masukkan je lah. I malas edit-edit lah. I masuk je lah Mana-mana I merepek tu you dengar je lah. Tapi I masukkan balik nanti. Okay. Curang boleh dibalas dengan curang semula ke, Miss? Itu termasuk dalam apa Has? Apa? Kawan-kawan? Boys and girls? Pandai. Dia tanya, dia jawab. Ada YT ke? Ada. Tapi saya minta maaf. Kalau saya masuk je YT, saya akan masuk dalam status. Okay? Saya masuk dalam story. Maksudnya adalah. Saya bukan nak janji tipu tau. Tapi dia macam, contoh YT tu apa? Alah, YT yang you selalu tengok movie ke apa. Bukan Netflix tau. Yang another one tu. Hari tu I sebut I kena ban. Siapa tak tahu I punya YT, boleh tekan kat saya punya bio. Kan ada link tree tu kan. Ada link tree tu, you tengok ada kat situ. Ni a tube. Kan ada a tube. Ada tube kat situ. So you tekanlah kat situ. Pandai. Alright, so kena faham, kena ingat. So tanya saya soalan pasal curang. Jangan tanya pasal lain dulu. Pasal curang lah. I nak betulkan ni. I nak betulkan you all punya perspektif dulu pasal curang ni. Come on, hit me. Okay, Asyik nak gaduh je. Asyik nak gaduh je lepas curang kan? That's the thing. Kalau maksudnya, if you nak gaduh tu, maksudnya apa? You still tak nampak masalah dalam hubungan you. You masih lagi cari salah. I tak cakap dia curang tu betul Please Jangan twisted my word. I tak cakap curang tu betul. Tapi kalau curang kali pertama Kalau curang kali pertama ni I'm talking about curang kali pertama. Curang kali pertama, you have to accept yang ada kekurangan dalam hubungan you. Okay? Ada kekurangan. Even dalam cerita Zul Arifin tu pun, apa kekurangan dia dalam cerita Zul Arifin tu? Isteri dia cantik, kerja cikgu, pandai, cakap lembut. Pandai Hinata. PJJ satu hal. Lagi satu hal apa? Asyik masa dengan family kan? Betul tak? Asyik masa dengan, sebab dia nak jagakan anak, mak dia tu kan, yang Kak Long dia tak guna tu kan. Kak Long tak boleh harap tu kan. Nampak tak? Maksudnya memang ada masalah. Kan? Dia asyik je komitmen. So you nampak tak? I tak cakap pun Zul Arifin tu betul. Tapi dia curang kali pertama kan?
Ah, PJJ tu tak ada masalah kalau ada boundaries. PJJ tu ada masalah. I boleh cakap dengan you, PJJ tu ada satu research yang PJJ tu boleh boleh work it out if you spend time video call. Video call tu boleh baiki hubungan PJJ. Okay? Sebab apa? Sebab kalau message ataupun you telefon pun boleh. Tapi video call lagi better. And then, you bukan video call saja. You kena video call buat aktiviti harian. Contohnya, I tengah study, I video call you, tak bercakap pun. You tengah tengok TV, I tengah buat kerja. Macam gitu, boleh baiki you punya hubungan yang mana PJJ ni. Ada research I tak tipu. Ini ada research. Ni 2022 ke 2023 yang after COVID punya research. Okay? Kan ramai orang PJJ kan? Macam itu. Dengan kita dia malas. Maksudnya apa Lina? Maksudnya emotional distance tu dah berlaku. Justification. You dah sampai tahap justification. Emotionally dia tu dah diberikan kepada benda lain. Okay? That's the problem. That's the problem. Okay? Sebab tak ada orang malas. Kalau ni nak baiki. Nak cium-cium his... cium lah. Apa nak cium? Okay, faham kita dah accept. Tapi bila kita minta nak baiki, dia dah tak nak. Kita tak mau cerai. Okay. Dia macam gini. Soya Serena. Kalau dia tak nak baiki, you kena faham macam gini Serena. Adakah dia masih menghormati hubungan itu? Adakah dia masih menghormati you sebagai seorang isteri? Adakah dia masih menghormati you dan membuatkan you rasa selamat? I faham you tak nak berpisah, tapi fighting alone in a relationship is tiring. Okay? It's tiring. Right? So better you go to therapy untuk conquer your fear. Alright, conquer your fear. Faham untuk hilangkan you punya rasa takut. Okay? Faham Okay. I think my next class I nak bercerita pasal macam mana nak start over lah. Okay? Maksudnya macam bila you putus, bila you berpisah. Is it okay? Is it a good topic? Is it a good topic? Macam mana you nak not survive but living. Okay? It's a good topic. Okay. Cerita pasal orang anxious. Nak yang mana ni? Nak yang mana? I buat poll lah. Jangan ada. I buat poll, okay? Quick poll lah. Senyum dengan nangis, Senyum dengan nangis. Sebab I tak tahu macam nak tukar. Cepat. Merah, anxious. Biru anxious. Yang senyum ni, how to be alive. How to build your relationship after break off lah. Okay? Dah tak ada dah. Anxious. Yang nangis ni anxious. Dia anxious kan, sebab tu dia nangis. Alamak, nampak kat sini memang tak menang lah anxious tak apa. I simpan. Lepas I cerita pasal safe bill ni, barulah I cerita pasal anxious. Okay, boleh? Tapi macam terbalik je kan? Patutnya cerita pasal anxious dulu kan? Cerita balik lah. Cerita balik pula. Betul tak? Kita kena tahu dulu kita punya insecurity kan? Feeling anxious tu barulah kita boleh self-build. Betul tak? Tiba-tiba anxious lah dulu. Tak apalah kalau terbalik. Korang ni senang dimanipulate lah. Tiba-tiba valid juga reason Miss tu. Betul lah apa Miss cakap tu. Saya nak anxious lah. Dah. Dah habis dah.
Okay. Dah beda. Okay. Boleh. Kita I buat anxious dulu lah. Okay, sebab hari tu I dah buat pasal avoidance kan. Okay, I buat anxious dulu lah. Semua dah. Anxious lah. Dan korang kan. Okay, tak apa. So, we are talking about anxious in our next live. Bila saya punya live tu, nanti saya akan open, macam biasalah. 1 week or 2 weeks, saya akan buka dulu live kelas. Tapi you all tak rajin isi I punya kelas kedatangan tu. Yang isi cuma, I think like bawah 100. Tapi kat sini Alhamdulillah lah 300 orang. Okay, sebab anxious boleh ganggu hubungan. Betul. Okay, so kita buat pasal topik anxious lah. Nanti I akan bagi tahulah bila I nak buat. Sebab bila I buat presentation, I suka ada dari sudut-sudut psikologi. I tak nak lah you all sekadar orang kata. I nak you dapat ilmu juga. Kenapa benda tu terjadi. Kan? Macam I cakap tadi lah. Bila I cerita pasal curang ni, I cakap daripada sudut research. I bukan cakap pasal daripada sudut cakap-cakap saja. Apa yang you baca dekat dalam social media tu, I tak nak. I nak you faham. Memang ini daripada sudut psikologi. Daripada sudut relationship psychology. Okay? So, I tak nak you... so, I akan kena make sure I ready lah. Okay? Even curang ni pun I buat note ni. Okay? I buat key point lah. Tak adalah I buat banyak-banyak. Tapi I buat key point. Kan kalau I buat presentation, macam dahsyat sangat pula. Tapi so far okay ke? You all faham ke? Saya punya explanation today? Apa you punya perspektif hari ni dah pasal curang tu? Cuba share dengan saya. Apa perspektif you dah pasal curang? I nak compare daripada yang you baru masuk tadi. Alah baru masuk. Alamak. Follow my ni lah. YT. Tube saya. Okay? Follow saya punya tube. Saya akan masuk dalam tu. Apa yang you faham? Lebih bertenang. Orang curang sebab ada problem tak settle, betul? Dulu curang sebab ingat orang ketiga. Tahu punca tapi macam tak tahu pandai. Turunkan ego, belajar terima kekurangan pandai. Pandai. Jangan salahkan orang ketiga, baiki. Nama saya sama, Ayana IB sama. Wah, tip saya nama Ayana IB sama. Tutup lubang-lubang dalam hubungan lu, pandai. Pandai. Okey? Laki yang ada kawan perempuan ramai bahaya ke? Lepak sekali kawan laki perempuan. Sekarang ni I tanya you Lala. You suka tak laki macam gitu? Sebab kalau you tanya macam gini normal ke tidak, it's subjektif. Kalau you memang jenis socialize, you akan cakap benda tu normal. Tapi kalau you jenis memang tak berkawan, memang tak bersosial, memang you kawan dengan perempuan saja, itu pun ada 2-3 ketul je kawan you akan rasa benda tu tak normal. So please, cari partner, cari pasangan, tengok lifestyle dulu. Jangan sebab you single, dia single, you become together. Jangan. Cari pasangan, make sure tengok lifestyle. Tengok dia punya lifestyle, tengok dia punya family, tengok cara dia punya handling conflicts. Tak suka tapi dia attach. Itu bukannya persoalannya Lala. Itu bukan soalannya. You attach tak bermakna you tak boleh di-attach. Sekarang ni dia tak mengikut you punya spesifikasi. So mudah sebenarnya you nak detach. Okay? Sekarang ni you rasa you attach dan you tak boleh detach adalah kerana you nak control orang itu untuk berubah. That's why Lala. Okay? Lala, I'm telling you right now Lala, no one will change for you. They only change for themselves. Okay Lala? I hope that's help. Kalau dia curang, dia rasa menyesal ke? Curang kali pertama, kita boleh tengok. Kalau dia nak baiki hubungan tu, dia menyesal lah. Ada perubahan. Ingat, orang yang curang, kalau dia tak ada buat perubahan, you jangan pula terima saja-saja. Ni pun I nak cerita juga. Setiap kemaafan yang you berikan, setiap lubang-lubang yang you nak tutup, you bukan tutup seorang-seorang. You kena tutup dengan partner you. You kena acknowledge yang something is wrong in the relationship. Kalau you tak boleh buat together, go to therapy. Orang therapy boleh bantu you untuk jadi orang ketiga.
Faham Ah. Faham Orang yang salah tak ada rasa bersalah, dia tu salah ke? Kan saya cakap tadi. Tengok tak tadi? Tengok tak? Tak apa, mana yang tak sempat tengok saya punya live hari ni, apa explanation saya tadi, nanti saya masukkan dalam tube. So, tolong follow tube saya, okay? Ayana IB, awak boleh share, awak boleh type dekat tube tu, Ayana IB. Kalau tak tahu, awak boleh pergi ke saya punya bio, ada link tree. Dekat link tree saya tu ada saya punya tube. Okay, saya punya tube link. Awak boleh tekan follow. Tak sampai 1,000 pun lagi. Sedih saya. Follow lah kat sana. Tak follow lah saya punya tube sampai 1,000. Lebih lah, I nak lebih lah. Kan? Macam nak dapatkan terapi, boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan. Ataupun kalau untuk couple therapy, better you cari couple therapy lah. You boleh pergi Miasa. You boleh pergi... Mana lagi? LPPKN ada couple therapy. Boleh buat dekat sana. Murah je. I think like RM20 ke RM30 je. Murah. LPPKN. Buat podcast lah, Miss. Alamak. I nak download dalam YT pun tak sempat, you rasa? Pendapat pasal loyalty test. Ini Nana dalam I punya research PhD I. We are talking about this loyalty test ni. Okay. Loyalty test ni adalah one of cyber dating abuse cyber dating abuse. Janganlah menguji-uji benda-benda yang tak patut sebab benda tu sangat subjektif. Curang sebab gatal orang nak try test, katanya dengan aku sendiri lah tersangkut. Rosie tadi kena tengok I punya live tadi. Okay, alright. Apa masuk tutup, belum tutup lubang. Nanti I masukkan dalam live I masukkan dalam I punya tube. Okay? Alright. Sebab I dah cakap dah pasal benda ni. Itu adalah emotionally distance. Okay? Masalah dalam hubungan yang kecil-kecil tu lama-lama jadi besar. That's why lubang tu kena tutup. Alright? Faham jangan denial dalam hubungan. Ni pun sama juga. Tadi ada cakap dah. Bila dia curang, tak semestinya dia tak sayang you. Tapi emotionally and commitment tu telah dibahagikan. Alright? Apa nama channel? Nama saya, Ayana IB. Okay? Ayana IB. Alright? You boleh tengok dalam I punya bio. Ada link tree kan? Link tree I tu you tekan. Dekat situ ada I punya YT. Alright? I masukkan. Lepas ni I masukkan. Okay? Alright. So, dah 5:30 dah. I nak kena berkejar sebab I pergi makan luar hari ni. I nak try shell out. Aduh, sedapnya. Ada lama tak makan shell out. So, you all buka apa hari ni? Pakai inai apa? I pakai yang I jual dekat TikTok tu. I tak tahulah. I think dia hari-hari pun dia live. I setiap kali raya pun I beli. Okay? Okay, so I nak minta maaf lah mana-mana yang terkasar bahasa, yang contoh-contoh yang buatkan you terasa, itu semua saya kelemahan diri saya lah. Okay, saya minta maaf. So mana yang baik, mana yang you rasa boleh bantu dalam hubungan you, jadikan guideline. Okay, apa yang saya cakap ni you semua boleh buat. Okay, you semua boleh buat. Jangan cakap macam tapi Miss saya tak biasa, tapi Miss saya tak pernah. Sebab you tak biasa dan tak pernah lah ada masalah dalam hubungan you. Okay, apa yang I cakap hari ni, tak kisahlah hubungan you tu baru ke lama ke, kalau you nak dapat pembaikan, you kena buat perubahan. Okay, thank you so much yang mana hadir kelas hari ni. My next class will be about anxious attachment. Anxious attachment yang bukan you tengok dekat dalam TikTok, dekat dalam Instagram tu. Yang ni daripada sudut psikologi. Okay? InsyaAllah I akan masukkan dalam live. Nanti kata scam lah Miss ni, tak masuk pun. Saya minta maaf siapa yang join fan club tu boleh tengok highlight. Alright? And
itu je lah daripada saya. Selamat berbuka and Assalamualaikum. Bila next live lagi? Next live I mungkin besok or lusa, tapi dah tak ada tajuk lah. Maybe besok open je. Sebab hari ni banyak I tak jawab soalan kan. So maybe besok I buat open je. Open question lah. So yang ada tajuk-tajuk ni, I akan buat apa? Kalender. So you all boleh join kalender tu. Okay? You all boleh join kan? Kalau I buat yang live calendar tu, you all boleh join kan? Notification. So you all follow saya. Yang mana belum follow saya. Yang dah follow saya tu, terima kasih banyak-banyak. Okay, thank you so much for the gift yang I tak sempat nak ucapkan terima kasih. Alright? Yes, insyaAllah I see you tomorrow. Okay, Assalamualaikum. Bye.